27 train adalah train yang telah diterima. 27 train adalah train yang telah diterima dan digunakan di dalam operasi pada masa kini. Manakala 26 train adalah train yang baharu yang bakal menggantikan train yang lama. Jadi train yang lama akan macam dikom. Ya, betul. Kerana kerana train yang lama ini telah sampai hayat penggunaan. Jadi pihak prasarana dan Rapid Rail dan telah decided untuk kita mendapatkan train baharu, dan ini telah diluluskan oleh pihak government untuk kami meneruskan projek untuk 26 train baharu, penggantian train baharu sebanyak 26 unit, di mana bajet sebanyak 1 bilion telah diperuntukkan oleh kerajaan. Okey. Bagi platform DOR Kelana Jaya Line dan Ampang Line, seperti yang saya nyatakan di dalam slide yang sebelum ini, untuk sistem penghadang platform ataupun kita cakap temporary barrier, kita telah mulakan proses untuk memasang penghadang bagi penghadang platform, penghadang sementara di platform bagi laluan Ampang dan Kelana Jaya. Bukan hanya di Kelana Jaya tetapi juga di Ampang. Kalau kita lihat di Ampang dan Kelana Jaya, platform yang tidak mempunyai platform gate, seperti saya maklumkan tadi, di monorail, di Kajang, laluan Kajang dan laluan Putrajaya telah dilengkapi dengan platform gate, tetapi tidak di Ampang dan Kelana Jaya. Jadi untuk menambah baik tahap keselamatan, pihak kami telah memulakan proses untuk memasang barrier di platform Ampang dan Kelana Jaya. Jadi dan kita juga akan meneruskan untuk memasang gate pada fasa kedua. Jadi kalau kita lihat nanti di platform, saya boleh katakan 70% daripada bukaan platform akan ada penghadang barrier. Jadi di situ kita dapat tambah baik keselamatan penumpang lah, dan terutamanya pada waktu puncak bila ada kesesakan di platform. Kami jangkakan 16 bulan daripada tarikh pemberian kontrak kepada kontraktor.